Jika orang itu kerja shift malam, pada waktu siangnya dia tidur sampai ke petang, dekat waktu buka, puasa dia akan diterima tak? Dia ni kerja shift malam, waktu siang dia tidur. Siang ke dia, shift malam semua. Jawabnya, tak kira mu kerja shift malam, shift siang, janganlah sepanjang hari tidur. Nah, kalau kita kerja shift malam, habis pukul 7 katakan, jadi security, takkan kita tidur pukul 7 sampai petang. Nah, maknanya tidur manusia ni 5 jam. Ini amalan para ulama dan salafus soleh. Hak doktor-doktor kata 8 jam. Jangan tidur 8 jam. Rugi kita. Kalau umur kita 60, bermakna kita tidur 1/3 daripada umur kita. Kerana 8 jam 1/3 daripada 24. Orang yang umur 60, dia tidur 8 jam sehari, bermakna dia tidur 20 tahun. Betul tak? Dah tidur 5 apa 20 tahun. Tidur aja 20 tahun. Nah, jadi tidurnya 5 jam. Ini anjuran para ulama. Nah, tidak akan mengalami sakit dan sebagainya. Sudah cukup. Nah, siang hari orang yang boleh tidur 1 jam dan malam dia tidur 4 jam. Baik. Tidur 5 jam. Balik kerja pukul semua sampai umur pukul 9 apa semua tidur. Bangun Zuhur, beres dah. Nah, boleh. Walaupun dia berpuasa kerana dia bekerja pada waktu malam. Janganlah mana setengah orang dia bangun tidur, bangun untuk sembahyang tidur balik. Apa tujuan? Bukan nak cover kerana dia keletihan. Tak. Supaya puasa dia rasa sikit saja. Jadi jawabnya, hukumnya makruh dan pahalanya sangat kurang. Nampak? Tapi dia tidur 5 jam kerana malam dia kerja malam, hukumnya tidak ada larangan sama sekali. Kerana tidur adalah hak bagi badan. Jangan lebih-lebih, rugi kita.